Ini benar-benar berita tergempar dari Timur Tengah. Emiria Arab Bersatu akhirnya telah terlibat dalam perang terbuka menentang Iran. Hari ini diketahui bahawa setelah mengalami kerugian paling teruk akibat serangan Iran dalam perang yang dimulakan oleh Amerika Syarikat dan Israel, Emiria Arab Bersatu sendiri mula mengebom Iran. Emiria Arab Bersatu mempunyai angkatan tentera moden, sistem perisikannya lengkap serta jet pejuang buatan barat, termasuk Miraj buatan Perancis dan F-16 buatan Amerika. Dan kini, Emiria Arab Bersatu bersedia menggunakan semua senjata ini untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka dan mengukuhkan pengaruh yang semakin meningkat di Timur Tengah, terutamanya selepas negara itu keluar daripada kartel OPEC. Dan saya ingin mengingatkan juga, Emiria Arab Bersatu kini merupakan sekutu terdekat Israel dan Amerika Syarikat di rantau ini. Selain itu, Emiria Arab Bersatu adalah yang pertama menyatakan bahawa mereka bersedia menghantar armada mereka untuk membuka semula Selat Hormuz. Secara keseluruhan, Emiria Arab Bersatu semakin berpengaruh. Malah mereka sudah mula mengebom Iran secara terbuka. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya minta anda untuk melanggan saluran YouTube ini dan tekan butang suka pada episod ini. Tinggalkan sebarang komen anda di bawah video ini dan langgan saluran Telegram saya, Peci News. Pautannya ada di dalam keterangan video ini. Jadi, seperti yang diketahui, hari ini Emiria Arab Bersatu sendiri telah mula mengebom Iran secara langsung menyertai perang ini. Wall Street Journal menulis bahawa Emiria Arab Bersatu mempunyai angkatan tentera moden yang dilengkapi dengan sistem perisikan dan pesawat pejuang buatan barat, termasuk Miraj buatan Perancis dan F-16 buatan Amerika. Dan juga, Emiria Arab Bersatu telah menerima sistem pertahanan udara Iron Dome daripada Israel. Saya ingatkan. Selain itu, sebelum ini, Emiria Arab Bersatu telah menyatakan bahawa mereka bersedia menghantar armada tentera laut mereka untuk membuka sekatan Selat Hormuz. Namun akhirnya, serangan pertama yang dilakukan oleh Emiria Arab Bersatu tetap datang dari udara. Seperti yang dilaporkan oleh akhbar Wall Street Journal, pemusnahan sistem pertahanan udara Iran oleh tentera Israel dan Amerika Syarikat telah mengurangkan tahap risiko dengan ketara untuk Emiria Arab Bersatu. Antara serangan yang sebelum ini tidak disahkan secara rasmi, termasuklah serangan pada 8 April ke atas kilang penapisan minyak di Pulau Lavan, Iran di Teluk Parsi. Ketika itu, serangan tersebut telah menyebabkan kebakaran terbesar dan melumpuhkan sebahagian besar kemudahan sekurang-kurangnya untuk beberapa bulan. Pada masa itu, pihak Amerika dan Israel memberi bayangan seolah-olah mereka tidak terlibat. Hari ini ternyata bahawa ia adalah kerja Emiria. Amerika Syarikat tidak secara terbuka menyambut baik serangan seperti yang dilakukan oleh Emiria. Dan mereka juga akan meluluskan tindakan serupa oleh negara-negara Teluk Parsi yang lain. Tetapi negara-negara lain entah kenapa berdiam diri. Hanya Qatar juga nampaknya pernah menyerang wilayah Iran, tetapi dalam skala yang sangat terhad. Kementerian Luar Negeri Emiria enggan mengulas mengenai operasi tersebut, tetapi merujuk kepada kenyataan terdahulu yang menyatakan hak negara untuk bertindak balas termasuk menggunakan cara ketenteraan terhadap tindakan bermusuhan. Dalam konflik semasa ini, Emiria Arab Bersatu telah menjadi sasaran serangan Iran. Iran telah melancarkan lebih 2,800 peluru berpandu dan drone ke atas Emiria, lebih banyak daripada mana-mana negara lain di rantau ini, termasuk sebenarnya Israel. Dan kemasukan sebuah negara Arab ke dalam perang menentang Iran adalah peristiwa terpenting. Sekarang, Tehran akan lebih berusaha untuk memecah belahkan hubungan Emiria dengan negara-negara Arab Teluk Parsi yang lain, yang cuba menjadi orang tengah dalam menyelesaikan konflik itu. Tetapi Emiria jelas telah memutuskan untuk membawa haluan mereka sendiri, berbeza daripada negara-negara lain di Teluk Parsi. Saya ingin mengingatkan bahawa sebelum ini, Emiria telah keluar daripada kartel OPEC dan OPEC+. Pada 1 Mei yang lalu, juga telah menjadi jelas dan nyata bahawa Abu Dhabi akhirnya memilih jalan kedaulatan penuh dengan menolak sekatan kolektif. Intinya ialah, konflik di rantau ini telah mengancam ekspor melalui Selat Hormuz. Emirat telah melaburkan berpuluh-puluh bilion dolar untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran minyak sehingga 5 juta tong sehari. Tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan jumlah sebanyak itu, walaupun ketika Selat Hormuz dibuka, kerana OPEC mengenakan had pengeluarannya sendiri. Kekal dalam OPEC dan mematuhi kuota
kini bermakna mereka kehilangan wang yang sangat diperlukan untuk pertahanan dan kelangsungan ekonomi dalam keadaan sekatan. Selain itu, terdapat juga perebutan kepimpinan di rantau ini. Maksudnya, di Emiria, mereka faham dengan jelas bahawa selepas perang ini, seseorang perlu mengambil posisi sebagai pemimpin. Antara pemimpin Emiria, Muhammad bin Zayed dan putera mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, telah wujud pecanggahan kritikal. Abu Dhabi, seperti yang mereka sendiri nyatakan, tidak mahu lagi menanggung kos kepimpinan Arab Saudi dalam OPEC dengan menahan pengeluaran mereka secara buatan. Sementara Arab Saudi mengejar cita-cita sendiri termasuk dalam perang ini. Kerana Arab Saudi akhirnya berjaya mengubah hala ekspor minyak mereka tanpa melalui Selat Hormuz. Mereka mengepam minyak mereka melalui saluran paip ke pantai lain di Laut Merah. Dan dari situ mengekspor minyak ke seluruh dunia. Tetapi Emiria tidak dapat melakukan perkara yang sama. Dan Emiria pada dasarnya telah memberi isyarat kepada Arab Saudi bahawa jika kita berada dalam satu kartel, jika kita adalah sekutu, mungkin kamu juga boleh membantu kami. Contohnya, menangani Iran. Sebagai balasan, pihak Saudi memberi isyarat bahawa, dengar sini, kami sudah selesaikan masalah kami tak kisah, kamu selesaikan masalah kamu sendiri. Sebaliknya, Emiria berusaha untuk berubah daripada hanya sebagai negara pengeluar minyak kepada hub keuangan dan logistik global. Kebebasan daripada kuota membolehkan mereka berdagang minyak dengan lebih fleksibel. Ia digunakan sebagai alat untuk menarik pelaburan ke dalam dana kekayaan berdaulat mereka. Tetapi sebelum mereka dapat melaksanakan semua ini, mereka tentu perlu menghapuskan ancaman dari Iran. Dan memang Emiria yang sepanjang perang menyeru agar pemain serantau akhirnya menentang Iran. Tetapi yang lain semua berdiam diri. Oleh itu, Emiria berpihak kepada mereka yang tidak berdiam diri. Laporan mengenai penempatan sistem pertahanan udara Israel di Emiria Arab Bersatu. Sejarah. Kerjasama antara Perisikan Emiria dan Israel mengesahkan pembentukan paksi anti-Iran yang kuat. Emiria tidak lagi bersembunyi di belakang Amerika Syarikat. Sebaliknya menjadi pemain ketenteraan yang berdikari. Oleh itu, kesimpulannya di sini cukup jelas. Pertama sekali, penarikan diri salah satu pemain utama. Dan Emiria sebenarnya adalah yang ketiga dalam kartel itu. Menjadikan OPEC sebagai alat kawalan harga yang kurang berkesan. Dan di sini, saya ingin nyatakan bahawa ini benar-benar menguntungkan Amerika Syarikat dan negara-negara barat kerana kesatuan para pengeksport telah musnah. Kedua, daripada satu blok tunggal monarki Teluk Parsi, kita melihat dua pusat kuasa. Ini ialah Arab Saudi yang sedang mengimbangi antara Amerika Syarikat, China dan Rusia. Maksudnya, mereka berkawan dengan semua pihak. Dan yang kedua, pusat kuasa kedua kini ialah Emiria Arab Bersatu yang bertaruh pada pakatan kukuh dengan Washington, disatukan oleh Washington dan Israel. Soalan tentang siapa yang lebih akan disokong oleh Amerika Syarikat pada pendapat saya masih terbuka. Tetapi yang lebih menarik akan berlaku selepas ini. Kerana selepas fasa aktif konflik ini berakhir, Emiria yang tidak terikat dengan komitmen OPEC boleh secara tiba-tiba membanjiri pasaran dengan berjuta-juta tong minyak. Ini boleh menyebabkan harga jatuh dan memberi tamparan kepada bajet pengeksport lain, termasuklah sudah tentu Rusia dan Arab Saudi. Dan untuk Donald Trump, sebenarnya langkah Emiria seperti itu sangat menguntungkan. Dia sendiri berkata bahawa selepas perang, harga akan turun. Jadi, Emiria boleh menyebabkan penurunan harga itu berlaku. Jadi sekarang, Emiria bukan sekadar pemerhati, tetapi peserta aktif dalam peperangan ini. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Dan kawan-kawan, jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh berbuat demikian secara keuangan. Sebarang derma boleh dibuat melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini atau melalui kod QR di skrin anda. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Selamat tinggal semua. Bersambung.